main cuba saja, tapi sekarang masuk kelas mahir gambar. Dunia desain ku jadi raja, puas hati pilih tema karya. Dulu asal main hentak saja, sekarang desain tak serupa. Semua orang puji desain, aku power gila. Dengan kelas mahir Canva, dari zero terus jadi pro. Blend gambar tambah warna layer by layer, hasil memang cantik gila. Semua terpikat terus terpana. Masa dulu stres teruk, semua hasil tak jadi cakap buruk. Tapi sekarang lihatlah desain padu memuka semua. Impian sudah jadi nyata, berkat kelas mahir Canva. Kini ku rasa bahagia, dunia desainku yang punya. Dengan kelas mahir Canva, dari zero terus jadi pro. Blend gambar tambah warna layer by layer, hasil memang cantik gila. Semua terpikat terus terpana. Dari kelas mahir Canva, dari semakin gila, terus tertambah, terpikat terus terpana. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Boleh nampak cikgu tak? Boleh ya? Apakah cikgu hari ini? Okey, apa-apa semua? Cikgu gelak, saya gelak. Okey, sama-sama kita gelak. Hari ini saya bukan menjadi penguin, hari ini saya jadi lain. Pantun tunggu dulu. Belum lagi. Okey, so sekarang di Zoom, platform Zoom ada lebih kurang 55 orang, manakala di Facebook Live sekarang yang cikgu tengok setakat ini ada 21 orang. So kita tunggu dalam seminit lagi ya sebelum kita mulakan secara rasmi. Semua dah makan eh? Ya, hari ini saya jadi Seal. I am baby Seal. Oh mak kau, mak kau dah melatah dah. Live melatah, minta maaf lah. Oh siap mori dah. Oh laju. Okay, so lagi 10 saat. Okay, so kita mulalah ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua peserta yang berada di platform Zoom dan juga Facebook meeting. Facebook meeting pula dah. Itulah dia. Belum lagi. Ni dah mabuk dah. Facebook live dengan Zoom meeting ya. Minta maaf. Oh, taranum lah. Tak boleh taranum. Okay, so selamat datang sekali lagi cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada mereka yang yang telah berjaya menghadirkan diri sekali lagi ke dalam kelas kita pada malam ini, malam yang penuh barakah. Okey. Mak Adi jangan macam-macam lah. Okey. So, dia nervous dia mulalah merapu-meraban lah. Minta maaf, minta maaf. Okey, so hari ini adalah kelas kita yang kalau tak silap cikgu adalah kelas yang ke-6. Okey, kelas yang ke-6 tapi kelas yang ke-5 untuk sesi sharing design. So pada malam ini kita ada satu kelas yang kita namakan sebagai poster package yang akan diberikan kepada coach kita yang biasalah. So sebelum kita mulakan, so cikgu nak dengar dekat platform Zoom dan juga Facebook Live memang boleh dengar ya suara cikgu, dan sekiranya kawan-kawan ada benda yang nak ditanyakan, bolehlah menaip di ruangan chat, baik di meeting chat di Zoom dan juga di Facebook Live. Okey, insyaAllah ada coach-coach yang akan entertain soalan-soalan daripada kawan-kawan. So sebelum kita
mulakan kelas, kita baca dululah Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum cikgu nak serahkan kepada Coach Lin, ingin cikgu ingatkan lagi bahawa kelas ini ada rakaman. Okey, so sekiranya kawan-kawan mungkin terlepas ke apa, boleh tengok semula di Facebook Live, di grup kelas My Canva, di bahagian guide. Dekat situ ada 3 guide. Satu guide pertama cara nak tonton kelas live, guide kedua senarai rakaman kelas live. Dekat sinilah semua rakaman-rakaman kelas yang terdahulu diletakkan. So kawan-kawan boleh tengok kat situ, dan juga ada satu lagi guide untuk kawan-kawan submit hasil-hasil design berdasarkan sesi-sesi kelas kita yang terdahulu. Okay, so sebelum cikgu menyerahkan lantai ini, this floor to the coach, biarlah cikgu berpantun barang serangkap dua. So dengarlah pantun cikgu. Tadi siapa yang nak dengar pantun kan? Okay, dengar. Warna ceria rekaan berseri, susun atur indah terjaga. Coach Lin ajar dengan bestari, poster package tampak berharga. So tanpa membuang masa, cikgu berikan floor ini kepada Coach Lin. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semua sihat ke? Boleh dengar suara Kak Lin dengan jelas? Okey, boleh nampak Kak Lin dengan jelas juga boleh jelas yang penting orang ni pun kena jelas juga selain daripada suara kan. Okey. So malam ni kita nak belajar tentang poster package. Ini adalah salah satu silibus dekat dalam kelas 40 hari. Kelas 40 hari kita. Malam ni kita nak tengok ada siapa. Ada Izni. Ada siapa lagi dekat sini. Cik komen-komen bagi naik sikit. Dekat Facebook kita ada Kiki. Kita ada Nurul Huda. Jai Zana. Dekat Facebook sekarang Kak Lin tengok ada dalam 37 orang. Masa ni lah. Dekat Facebook kadang ada delay sikit kan. Ainoni ada. Ketua pengawas ada. Izni selalu tertidur masa kelas. Tu nak kena rotan dengan Kak Lin. Biasalah puasa kan, letih kan. Diana Farah ada. Okey, terima kasih pada semua yang join. Korang memang awesome, korang memang hebat. Walaupun penat-penat puasa, tarawih kan. Masih menghadirkan diri untuk upgrade ilmu, upgrade skill design sendiri. Ada rakaman, jangan risau. Kan rakaman dekat Facebook senang kan. Lepas dia habis live, tak payah nak tunggu dah link rakaman, boleh terus tengok dekat Facebook group. Kita boleh tengok terus dekat situ, senang kan. Okey, malam ni Kak Lin nak tunjuk, poster package ni asalnya daripada poster Kak Lin yang ni. Ini adalah poster yang Kak Lin design untuk klien. Ini kiranya poster real lah. Tapi yang ni Kak Lin buat balik lah. Nama brand semua Kak Lin tukar lah. Okay. Ini adalah poster yang Kak Lin design untuk Kak Lin punya customer. Dia ada lebih daripada 15 design. Memang banyak lah design dia. 30 kot tak salah. Belum masuk testimoni. Cuba kira. Kalau satu korang dapat buat satu ni, lepas tu cuma tukar-tukar je design dia. Kan? Macam barang kemas ni kan? Tukar-tukar je. Gambar daripada customer. Kan? Gambar daripada customer. Masyuk kan? Okay. So kalau kata korang dapat close package ni memang best. Sebab korang perlu design satu je template. Kemudian korang tukar je dia punya produk kat dalam tu. Memang best. Okay. So daripada ini Kak Lin memang create sendiri. Daripada scratch lah. Maksudnya Kak Lin tak ada refer kat mana-mana. Jadi lepas tu Tuan Hilmi minta jadikan poster ni sebagai poster rujukan untuk dalam kelas. Tapi dan sejujurnya Kak Lin cakap daripada 3 batch kelas kita, 3 batch kan. Kita dah buat kelas 40 hari ni dah 3 batch dah. Memang banyaknya yang dapat start dapat tempahan lepas task kedua ni. Lepas start belajar poster package ni. Sebabnya poster package ni bila kita olah,
dia memang boleh jadi poster yang sangat menarik. Memang sangat menarik. Bila korang upload kat social media kan memang ramai orang macam, menariknya kan. So, ramai start dapat tempahan dan orang buka mata tentang skill design kita ni lepas task kedua. Tu ada Farah Daud. Ni alumni kita ni. Saya salah seorang yang dapat first client daripada sini. Kak Nora Fida pun sama. Saya pun dapat tempahan dari poster package. Ini yang berada di Zoom lah yang Kak ni nampak. Kan? So, Kak, berapa cas coach hari baru masuk? Farah Hasman. Okey, untuk poster package ni, katalah kita baru nak start design. Maksudnya kita baru nak bermula. Kita boleh start satu poster RM30. Okey. Kita boleh start satu poster RM30. Bayangkan kalau kata dia ada 10 poster, 10 produk. Kan? Ataupun 15 produk. Kita cuma design sekali je. Macam ni, Kak Lin design sekali sahaja. Lepas tu Kak Lin cuma masukkan produk dia je. Kak Lin cuma masukkan produk dia design yang lain. Okay. Best kan? So, jadi malam ni, Kak Lin nanti Kak Lin akan tunjuk juga. Daripada design asal ni, ada lagi beberapa design yang boleh orang kata kita olah kan. Daripada poster Kak Lin yang ni, dekat dalam tas tu, Kak Lin tak bagi buat jewellery. Dalam tas tu tak boleh buat benda yang Kak Lin buat ni. Kena buat benda lain. Kena buat servis, kena buat homestay. Nanti Kak Lin akan tunjuk macam mana peserta-peserta olah balik daripada poster Kak Lin yang macam ni jadi design yang lain. Itu kita nak ajar skill tiru basi. Tiru basi itu maksudnya kita rujuk design tapi kita ubah. Jadi hasil akhir dia kan lain. Kita menjadikan ini sebagai macam satu rujukan. Macam, okay, mana nak letak, apa nak letak, placement kat mana. Kan? So, kalau kata kita baru bermula, satu poster charge RM30. Lepas dah banyak-banyak tu, korang punya rate akan naik. Okay, so malam ni, Kak Lin nak tunjuk macam mana kita boleh hasilkan satu poster package yang menarik. Jadi, Kak Lin harap malam ni korang boleh tumpu perhatian. Cuba buat ikut sekali design. Dah dapatkan link elemen. Apa elemen-elemen, maksudnya gambar lah. Gambar yang digunakan untuk menghasilkan design malam ni. Dapat kan? Okey. So, Kak Lin nak pergi ke next slide. Seperti biasa, rujukan idea untuk package. Ini rujukan idea untuk package. Maksudnya, kita boleh rujuk idea-idea untuk package ni di Pinterest, di Freepik, di Behance. Contoh dekat Pinterest. Katalah, okay, Kak Lin tunjuk nanti poster package yang lain. Katalah kita nak buat package sewa kereta. Mungkin dekat Pinterest kita pergilah cari car rental service. Macam tu. Okay, so katalah kita nak buat catering. So pergilah cari dekat Pinterest poster catering service. Okay, so kita kena tetapkan dulu apa need yang kita nak buat nanti. Lepas tu baru pergi dekat Pinterest cari spesifik need sahaja. Lagi senang korang akan dapat idea, okay, apa nak letak dalam package tu nanti. Faham tak? Kalau faham type 1. Poster package ni memang daripada batch 1, 2 dan 3 start orang dapat tempahan daripada poster package ni. Dan poster package ni adalah task yang kedua tau. So bayangkan baru masuk kelas 40 hari masa tu dah start dapat dah. Sebab ini adalah task yang kedua. So korang excited tak nak belajar malam ni? Kalau excited bagi api-api sikit nak tengok. Kat Facebook boleh bagi api-api. Kalau tak ada api bagi love. Kat ni tengok. Right. Okay, dah keluar dah api dekat Zoom. Mana ni? Dekat live tak ada nampak love-love pun. Kak Lin tengok ni dekat handphone. Alright. Okay, baru keluar. Okay. So, faham Bila kita masuk dekat dalam kita punya Pinterest, kita tentukan dulu apa poster yang kita nak buat. Lepas kita dah tentukan poster apa kita nak buat, baru masuk dekat dalam Pinterest. Wedding package kan. So kita carilah dekat Pinterest.
Dekat Google pun boleh tengok macam mana dia orang susun package, kemudian kita olah benda tu masukkan ke dalam poster. Instead of kita tulis-tulis ayat banyak-banyak, kita gambarkan terus offer kita. Yang penting walaupun kita zahirkan offer kita di dalam poster, dia tak semak. Cara kita susun elemen tu buat benda tu nampak menarik. Poster kita nampak menarik. Dia tak semak. Okay? Kalau semak-semak kita pun tak nak pandang. Kan? Kita pun tak nak tengok lama-lama. Kan? Walaupun sebenarnya mungkin offer dia menarik. Tapi sebab apa yang dia cuba nak sampaikan ni? Kan? Maksudnya message tak jelas. Offer tak sampai. Kan? Rugilah. Kan? Penat je kita design. Okay. So, seperti biasa. Malam ni, siapakah designer pilihan kita malam ni? Kita ada satu designer pilihan malam ni. Cuba korang teka. Siapa? Agak-agak siapa? Malam ni alumni kelas 40 hari kita, Marina. Tahniah Marina sebab poster terpilih menjadi poster untuk kita sama-sama belajar dekat dalam kelas. Untuk Kak Lin pilih poster ni, Kak Lin saring daripada batch 1, 2, 3, batch 3 lah. Batch 3, batch 2 pun ada. Kak Lin ambil saring dulu. Tengok yang mana yang baik dan boleh kita share dekat dalam kelas. Jadi Kak Lin ucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada Marina kerana terpilih. Okay. Alright. So, jom kita tengok Marina punya design. Memang cantik. Nampak tak? Okay. Ini design oleh Marina Basha. Memang cantik. Okay. Kemas, ada elemen. Mesej sampai tak? Sampai tak mesej tu? Boleh faham tak package dekat poster? Sampai kan? Mesej sampai, harga jelas, info pun nampak. Boleh faham apa tawaran-tawaran yang ada dekat dalam package. Kemas, memang kemas. So, semua benda sampai. Jadi, beginilah kita bila kita nak design kita punya poster. Bila kita design, cantik tu memang perlu cantik lah, kan? Tapi yang penting juga, kita punya mesej tu sampai. Okay? Itu yang orang cari. Itu yang business owner cari. Dia bukan cari sekadar cantik, tapi adakah kita punya design tu boleh sampaikan mesej dengan baik. Okay? Kriteria tu sangat penting. Okay, so nama designer kita malam ni adalah Marina. Okay, ni adalah nombor handphone. Boleh pergi, ni ada link beacons.ai/Marina Basha. Boleh pergi dekat link Beacon, boleh screenshot, boleh tengok portfolio daripada Marina. Marina memang dia punya design pun sangat cantik dan konsisten. Okay. So ini adalah Facebook dan juga Instagram. Boleh screenshot, boleh follow dan support. Boleh juga tengok dekat wall. Memang ada design-design yang di-upload dekat situ juga. Okay, so kalau ada dekat dalam ni business owner yang berminat nak buat tempahan, boleh contact Marina, Puan Marina dekat sini 019-558-7929. Boleh screenshot dan simpan siap-siap supaya nanti senang untuk buat rujukan. So tahniah sekali lagi Marina. Okay. Korang tahu tak, selain daripada best jadi designer pilihan ni, tahu tak apa lagi kelebihan orang yang desainnya terpilih ni sebenarnya? Korang tahu tak, sebelum ni mungkin Kak Lin tak bagi tahu kan? Selain daripada mendapat diiktiraf sebagai designer pilihan kelas Mahir Canva, kan, kita bagi marketing free, okay? Kita tunjuk hasil peserta dalam kelas. Diorang juga, semua yang terpilih ni dapat free, percuma kelas Mahir Canva Ramadan. Best tak? Best kan? Dapat banyak benda kan? Percuma, laluan VIP. Laluan VIP masuk dalam kelas Mahir Canva Ramadan.
Sebab memang kita buat kelas Mahir Gambar Ramadan ni platform khas untuk tonjolkan karya-karya peserta kita. Jadi one day, one fine day, ni yang tengah tengok sekarang ni pun akan macam ni juga. Sampai orang macam wow, orang ambil sebagai inspirasi. Okay? Yang penting kena sentiasa buat. Okay? Kena sentiasa buat. Practice. Okay? Konsisten je buat. Nanti mesti akan dapat. Okay, so kita nak start design. Kak Lin nak tunjuk macam mana nak hasilkan. Kita bedah lah. Bedah satu-satu. Macam mana nak hasilkan design tadi. Okay, jom Kak Lin tunjuk. Right, korang dah ready ke? Dah ready? Sekejap Kak Lin close yang ni dulu. Bedahlah hatiku. Okay. Sekejap, Kak Lin tutup ni kejap. Mengganggu Kak Lin nak tekan. Alright, so. Okay, seperti biasa. Seperti biasa, kita duduk di homepage. Kita duduk di homepage kita. Kita create design. Tekan create design tadi. Kemudian kita ambil Instagram post. Kalau tak jumpa kat sini, type dekat search bar ni. Instagram post. Dia akan naik lah. Kalau tak naik ke atas mungkin bawah sikit kan. Instagram post ukuran 1080 darab 1350. Yang ini dia bagi lebih ruang untuk kita design. Okay, so jom Kak Lin tunjuk. Okay, so inilah kanvas yang kita nak design nanti daripada kosong. Okay, sebelum tu Kak Lin masukkan design Puan Marina tadi. Okay, so kita tekan pada kanvas ni tadi, tekan pada projek ni kan. Lepas tu kita tekan see all, carilah mana gambar yang kita nak masukkan. Ni sekali lagi Kak Lin tunjuk macam mana kita nak insert design yang kita pernah buat. Mungkin kita nak ubah sikit-sikit kan. So, kita tekan pada projek tu, pada design tu. Kemudian pilihlah mana yang kita nak buat. Contoh, Kak Lin nak buat yang ini. Okay. Cantik kan? So, macam mana kita nak hasilkan design macam ni? Jom kita mula. Kita buat design kita di sinilah. Okay. Alright. So, mula-mula, benda yang pertama yang kita nak buat adalah background. Kita punya background. Background dia, kalau tengok perasan dekat sini, nampak tak Kak Lin gerak ni? Dia adalah apa tu? Kita guna apa? Kita guna shape. Kita guna shape 4 segi. So, boleh cari dekat sini, tekan elemen, kemudian pilih shape ni. Ataupun cara cepatnya, tekan kalau guna laptop, tekan R pada keyboard, dia akan keluar benda yang sama. Okay, itu kita punya shortcut. So, kemudian kita bawa ni ke tepi, kita bagi dia besar terus, tutup kita punya ruang design. Kita nak jadikan dia macam background teruslah. Okay, so ni langkah yang pertama. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat sini, warna background lain kan? Saiz tak payah kira pun. Saiz apa? Instagram ni. Saiz dia yang ini. 1080 darab 1350. Bila kita design poster memang kita ambil saiz yang ini. Alright? Okay. Sorry, tadi ingatkan tanya saiz saiz shape ni. Kan? Shape ni tarik sahaja sampai menutupi semua ruang design kita. Okay, sekarang kita nak ubah kita punya background ni. Nak jadi macam ni. Macam mana nak? Nampak tak? Dia punya gradient warna tu cantik je naik ke atas tu kan. So macam mana kita nak buat? Okay, kita tekan pada shape tadi. Kemudian kita tekan pada color. Okay, tekan pada color. Ini color yang tadilah. Okay, so kita tekan pada, nampak tak bila dia highlight warna purple ni, maksudnya color yang sekarang ni. Kan? So kita tekan, nampak ni ada macam setting ni kan. Tekan dia, kita pilih gradient. Okay. Untuk gradient background ni, coach akan bagi kod dia. Coach tolong copy
gradient untuk buat background. Refer pada komen dekat Zoom, pada chat dekat Zoom, dekat Facebook, refer pada komen. Coach akan bagi kod. Kod. Coach akan bagi kod dekat ruang komen. Nanti Kak Lin akan tolong pinkan di komen dekat Facebook. Alright. Okay. So dekat sini macam mana kita nak buat? Dia pun langkah yang pertama. Okay. Kejap dekat Facebook Kak Lin rasa mungkin ada yang tak dapat lagi kod. Kat Facebook ada yang belum dapat lagi. Kejap Okay, so langkah yang pertama, kod yang pertama yang kita guna, okay, bila kita tekan gradient, automatik akan ada dua color. So, kod yang pertama ni, sekejap Kak Lin nak pin komen dekat Facebook. Okay, Kak Lin dah pin dah. Okay, so, yang pertama ni, shape yang pertama ni, shape pula dah. Color yang pertama ni, kita gunakan kod yang pertama, yang ini. Kemudian, yang kita klik pula yang kedua. Yang kedua, copy kod yang kedua. Copy kod yang kedua. Copy kod yang kedua. Okay. Paste dekat sini. Okay. So, kita dah dapat dah kod yang kedua. Kemudian, kita ambil kod yang ketiga. Macam mana kita nak tambah? Ada dua je ni Kak Lin. So, kita tekan je kat sini. Add a new gradient color. Nampak? Tekan tambah. Kemudian, kita menggunakan kod yang sama. Kita menggunakan kod yang sama. Kemudian, kita tambah lagi satu. Ini Kak Lin ikut apa yang Puan Marina buat. Tambah lagi satu, pun kod yang sama. Kemudian, tambah lagi. Yang ni, kita guna kod yang lain. Kita guna kod yang ni. 003274. Kemudian, tambah satu lagi. Masih menggunakan kod yang sama. Okay. Kemudian, kita boleh. Okay. Sekejap Okay. So, sekarang dah nampak dah. Kita dah ada dah kita punya gradient ni. Nak boleh je nak tambah sampai habis yang satu lagi pun boleh. Tapi Kak Lin buat sampai takat ni je. Okay. Tu pun dah okay dah. Okay. So, kalau tengok dekat sini, dia punya gradient macam naik ke atas kan. Jadi, kita yang ni sekarang style nombor 1. Kita ubah jadi style nombor 2. So, dia jadi macam ni. Lin. Ya? Minta maaf. Caption FB ada kot? Tak ada rasanya. Ada caption ke? Rok kata ada. Dia dah off lah. Sekejap Minta maaf ya. Kawan-kawan tunggu sekejap. Kejap Kak Lin off video kejap. Okay, so far boleh dapatkan gradient untuk background. Itu je kod color yang telah di-sharekan oleh ni. Tak boleh. Kena klik pada tu. Apa yang buat color background tu and then pilih tu. Jangan ambil solid, ambil yang gradient. Dia kalau copy paste sekarang ni macam Zoom dia tak boleh copy terus daripada chat ni saja. Kena type. Hari tu kita orang pun nak try copy paste tak mau. So kena type satu-satu. Okay, Kak Ma ada send kat WhatsApp. Boleh copy paste kat WhatsApp. Grup WhatsApp Grup WhatsApp kelas Mahir Kanwar Ramadan.
So kawan-kawan di Facebook Live tak ada masalah untuk dapatkan gradient background ni. Okey, alhamdulillah. Yang color biru yang pertama tengok di tu hashtag C3DAED. Ikut susunan tu. So yang memang dah off apa orang panggil tu? Caption tu memang kalau cikgu cakap ni keluar lagi ke? Dekat Facebook Live. Masih lagi keluar. Oh, ada isu teknikal sini. Rasanya tak apa kot kalau keluar subtitle pun kamu faham kan? Konoha pun Konoha lah. Okay, boleh follow Alhamdulillah. Hari ni dah puasa ke-8 betul tak? Esok 9 kan? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Kalau kata tak ada. Okey, boleh teruskan Kak Okey. Lin. Cun. Okey, minta maaf Okey, minta maaf ya. Okey. So dekat Facebook pun minta maaf lah tadi. Ada balik? Main-main pula dah. Ada lagi ke kat Facebook? Okey, Kak Lin nak tanya, sementara kita tunggu confirmation ni, Kak Lin nak tanya, sekarang ni, apa ni, Kak Lin tengok tadi macam ada yang cakap tak boleh buat background, kan? Sekejap tak boleh buat background. Ada, okey, dah boleh. Okey. Dah boleh follow. Okey boleh follow Okey, kejap. Kak Lin dah off dah. Tak tahulah kenapa dia still ada. Tak faham. Okey. So, tak pastilah kenapa kan. Sebab sepatutnya dah memang off dah. Okey. Okey, tak apalah. Kita teruskan je. Okey. Kak Lin minta maaf lah yang berada di Facebook. Kan terpaksalah menahan mata sebab dah off dah tapi dia macam tak take effect pula.
Boleh FB nak main cacak dengan kita. Cak. Itulah kan. Tapi tak apalah. Harap korang boleh dengar suara Kak Lin, jadi boleh ikutlah. Okay. Abaikanlah caption. Tak tahulah negara mana pula dia pergi kali ni kan. Okay. Alright. Macam mana nak dapat tahu kod color untuk gradient tu dari 0? Kalau sekarang ni saya copy paste sahaja. Okay. Puan Rohani, untuk kita buat color tu, apa yang kita boleh buat? Salah satu adalah kita cari poster rujukan. Kita cari poster rujukan, kita gunakan teknik color picker. Kita gunakan teknik tiru nanti. Kak Lin akan tunjuk juga nanti cara untuk kita tiru color daripada gambar. Kejap lagi Kak Lin akan tunjuk. Alright? Okey. So sekarang ni Kak Lin nak tunjuk yang seterusnya. So kita continue kita tunjuk yang seterusnya. Okey. Lepas kita dah buat kita punya background ni, sekarang ni kita nak buat gambar ni. Gambar yang ni dulu. Dia punya macam shadow ni dulu. Bukan shadow lah, macam border dia. Nampak tak? Dia ada border kan? Border warna gold ni. Okey. Border ni kita menggunakan frame. Okey. Kita pergi kepada elemen. Okey, dekat elemen ni, kita type dekat sini. Kita pergi kepada frame. Kita ambil, kalau tengok dia macam bentuk ala-ala kubah sikit kan. So kita type lah Islamic. Kita filter frame kita tu. Kita ambil Islamic frame. Okay. So dia akan keluar yang Islamic sahaja. Okay. Untuk yang asal punya frame, okay, yang ni lah dia. Nama dia yang ini. Saudi Arabia Islamic Pattern Border Islamic Art Photo Frame. Yang ni. Okay. Yang ni. Yang sebelah warna oranye ni. Kita ambil yang ni. Okay. Kemudian, apa yang kita nak buat? Kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan dia menjadi negatif 180. Kalau kata kita malas nak rotate kat sini pun boleh ni. Ni nampak ni. Kita boleh rotate macam ni pun boleh. Ataupun kita dah tahu dah kita nak rotate dia terbalik je kan. So apa yang kita boleh buat? Okay, Kak Lin tunjuk cara yang senang satu lagi. Cara pertama kita rotate. Kita rotate macam ni. Okay. Cara yang kedua, kita tekan pada kita punya frame. Kita tekan position. Nampak tak ada degree kat sini? Ada degree kat sini. Kita buat negatif 180. Nampak? Dia terus rotate. Tu tak payah kita fikir-fikir, tak payah nak drag-drag dah. Dia terus rotate. Okay. Kemudian, apa yang kita buat? Kita bagi dia besar. Kita bagi dia besar. Nampak ni? Kita drag dia bagi lebar. Kita drag dia bagi lebar macam ni. Nampak tak? So, dia jadilah bentuk ni. Okay. Dan kita tarik dia ke atas sikit. Contohlah kata ini poster rujukan kita kan. Macam Kak Lin cakap, macam mana kita nak tahu kedudukan elemen, macam kita nak tiru poster rujukan kita tu, kita tarik grid line dekat sini. Kemudian kita boleh tirulah position dia. Kita letak di sini. Okay. Alright. So dia dekat sini dah dalam dekat sini. Okay. Dia tak sampai setengah lah. Setengah yang ni. Okay. Dia atas sikit. Okay. So, kita dah dapat dah position yang pertama. Kemudian, yang ni kita boleh buat dua cara. Satu, kita boleh buat gradient. Macam ni, buat gradient. Ataupun, kita boleh masukkan gambar dekat dalam kita punya frame. Ada dua cara. Ada dua cara. Kalau kata kita nak masukkan gambar, kita boleh search dekat sini. Gold background. Dekat foto. Ambil dekat foto. Okay, Kak Lin filter yang free sahaja. Okay, kita boleh guna gambar yang ni juga. Nampak tak? Dia terus jadi background. Dia terus jadi shape tu, yang tadi tu kan, frame tadi tu, semua dia jadi warna gold. Ini cara yang pertama lah. Cara yang kedua, okay, Kak Lin tunjuk cara yang kedua. Yang kecilkan sikit sebab kita nak copy color.
Cara yang kedua, kita boleh copy color. Macam mana kita nak copy? Okay. So kita ambil kepada color ni dia jadi tak ada kan. So kita buat macam ni, tambah new color, ambil gradient. Sekali lagi Kak Lin tunjuk teknik gradient. Kita copy. Ambil yang pertama ni, copy color yang hujung ni. Carilah color yang gelap sikit. Kemudian ambil yang kedua, tekan yang kedua ni, yang kelabu ni kan. Tekan pick a color ni, kemudian kita copy yang sini pula. Yang tengah ni. Okay. Kemudian kita tekan satu lagi, kita copy yang gelap. So boleh juga. Nampak? So tadi Puan Rohani ada tanya macam mana kita nak tahu kod kan? Macam mana kita nak susun color daripada mula. Ni salah satu daripada cara je. Kita copy daripada gambar atau gambar rujukan kita. Contoh kita dah buat research tadi. Okay, kita tengok berkenan lah warna poster ni. Kita copy masuk dekat dalam kita punya Canva. Kemudian kita tiru sahaja. Cara nak cari rujukan tu dalam kelas-kelas yang lepas pun Kak Lin ada tunjuk. Cara nak cari poster rujukan, cara nak copy dan masukkan ke dalam kita punya Canva. Okay. So ini cara yang kedua. Okay. Kita ada dua cara lah. Ni kalau kata macam nak adjust sikit warna tengah bagi dia cerah sikit pun boleh, tak ada masalah. Right? So kita dah dapat dah yang pertama. Kemudian kita sekarang ni nampak tak? Ini kita nak buat yang ni pula. Yang ada gambar Kaabah ni kan. So kita copy dulu frame dia. Copy dulu frame dia. Inilah frame yang kita copy kan. Kita tekan pada frame tadi. Tekan delete. Tekan delete pula. Sebab tadi kita ambil warna kan. Silap. Kita ambil no color dulu. Kita ambil no color. Kalau kata ada image kat dalam dia, kita tekan delete, pilih delete image. Okay. Kalau kata yang macam tadi, kita buat color, kita tekan no color. So dia jadi frame semula. Kemudian kita tarik. Kak Lin tutup color dia bukan sebab apa? Sebab nak tunjuk kita ada satu lagi frame. Takut nanti kalau color sama, tak nampaklah frame ni kan. So kita tarik, bagi dia ke atas sikit. Bagi ni nampak lebih. Yang belakang tu nampak lebih, dia jadi macam border. Okay. So kita dah ada dah yang kedua ni. Sekarang ni buka pada gambar yang kita dah bagi tadi. Yang Kak Lin dah bekalkan dalam senarai elemen yang digunakan. Okay, tekan right click. Tekan copy. Kemudian pergi dekat design kita tadi. Right click. Tekan paste. Okay, tekan paste. Okay, dapat tak? So far sampai sini boleh? So far sampai sini boleh ke? Boleh Boleh tekan satu. Tengok. Takut ada loss pula tadi. Sekejap. Minta tolong ulang semula dapatkan gambar Kaabah tadi. Okey. Sebelum kita start kelas, dekat dalam grup WhatsApp kita ada bagi tahu. Kita ada bagi link elemen. Puan Rohani dah tekan ke link elemen tadi? Dah buka dah? Kena buka dulu link elemen. Baru dapat yang ni. Senarai-senarai gambar yang akan digunakan dalam kelas malam ni. Okay. Lepas dah tekan link tu, copy masuk template kita, baru boleh klik copy. Okay. Copy daripada link template tu, daripada senarai gambar yang kita bagi tu. Kemudian kita masukkan dalam link design kita. Tekan paste sahaja. Okay. So sampai sini dah dapat dah. Yang ni kita tak nak guna dah. Grid line ni kita tarik buang. Okay. So sekarang kita nak masukkan gambar kita ni dekat dalam kita punya frame. Bila kita masukkan, dia akan jadi terbalik juga. Jadi apa yang kita kena buat? Cara paling mudah sebelum kita masukkan, kita rotate dia dulu. Macam mana nak rotate? Sama ada, nampak tak ini? Kita ada ni, nampak ni kan? Kita boleh rotate guna ni ataupun okay, kita boleh rotate guna yang ni ataupun kita boleh guna position. Okay, kita boleh guna position. Kan?
Macam ni Kak Lin tengok dia punya ni dah negatif 180 kan. So kita type lah 180. Tapi ni sebenarnya dah di rotate sebenarnya ni. Kalau kita nak buat rotate manual, rotate macam ni je lah. Okay. Kita rotate macam ni. Supaya, kenapa kita rotate dia ke bawah? Sebab frame ni dia ke bawah kan. Jadi kita kena bagi dia ke bawah juga supaya bila kita masukkan dalam, dia jadi betul. Okay. Kita bagi dia ke bawah sebab nanti bila masuk dia jadi elok. Faham tak? Boleh faham tak? Katalah kita, kalau perasan gambar ni, dia punya ni dekat sini kan. Dia punya macam apa warna kuning ni kan. Tengok ni dekat sini, pintu belah ni kan. Macam ni kan. Jadi apa yang kita buat, kita tekan pada kita punya gambar tadi, tekan flip horizontal. Nampak tak? So dia dah bertukar dah. Jadi belah ni pula. Boleh ikut tak? Okay. Lepas kita dah terbalikkan, kita masuk kat dalam frame. Lepas kita masukkan dalam frame, kita flipkan dia. Tekan gambar, tekan flip. Okay. Kemudian, kalau tengok gambar dia besar sikit kan. So, kita adjust lah. Kita adjust gambar tu. Sorry, bukan tarik macam ni . Kita kena double click. Double click gambar, dia akan keluar yang ni. Okay, double click gambar kita Kak Lin kecilkan sikit keluar yang ni. Kemudian kita tarik ni. Kena double click dulu. Kita tarik ni. Okay. Tarik, adjust balik. Okay. Macam ni. So nampak macam lagi besar gambar tu kan. So kita adjust lah bagi gambar tu kurang besar macam gambar rujukan kita. Supaya mesej jelas, nampak apa yang kita nak sampaikan. Okey. Bawah sikit kan. Okey, adjust lah sampai kita dapat yang macam kita nak. Okey. So double klik dulu dekat gambar, baru kita adjust dia punya besar. Kak ni adjust yang mana tadi? Ya Allah. Okey, double klik dekat gambar, kemudian baru kita adjust dia punya besar. Tariklah gambar tu. Okey. Kalau kita tarik kat sini, maksudnya kita besarkan frame dia. Kita adjust frame. Okey, so sampai sini dah dapat. Kemudian kita tambah gambar yang kapal terbang ni. So kita copy, gambar tu ada dekat bawah sekali. Right click, copy sahaja. Kalau kata kita nak masukkan gambar sendiri, kan, kita tekan upload ni lah. Kita kena upload semua dulu gambar. Tekan upload file, pilih semua gambar yang kita nak upload dulu. Lepas tu, kita tekan je lah gambar daripada sini. Apa yang kita nak masukkan kat dalam kita punya poster. Okay. Okay. So ni Kak Lin bagi daripada senarai elemen lah. Okay. Kemudian, kita adjust dia. Bagi. Nampak? Itulah dekat sini kan. Macam bertindih sikit dengan kita punya border. Okey, bila dah sampai dah dekat sini. Sekejap, kita tutup line ni. Okey, bila dah sampai kat sini dah, sekarang kita nak buat kita punya teks. Kan? Teks kita, tajuk dia, package umrah 12 hari 10 malam. So, kita tekan T ataupun kita tekan text, add text, add a text box. Kan? Ataupun dekat shortcut dia, kita tekan T dekat keyboard. Okay, saya akan besarkan sikit. Okay. So, dia punya ayat tadi, package umrah. Type lah, package umrah. Okay, untuk package umrah ni, kalau tengok font dia tebal kan, kita boleh pilih dekat sini. Inter ni, kita boleh pilih nak bold ke, nak extra bold ke. Okay. Kita pilih bold pun dah okay. Okay. Kemudian, font jenis inter Okay. Kemudian size dia kita boleh adjust ikut hierarchy teks tu dekat dalam poster. Okay, Kak Lin nak tanya. Untuk kita punya poster ni, kalau poster dekat sini, okay, package umrah atau 12 hari 10 malam ni yang lagi penting, yang perlu kita tekankan. Kak Lin nak tanya.
Kenapa susunan dia begitu? Kenapa kita tekankan package umrah? Kenapa kita tak tekankan 12 hari 10 malam? Sebab apa? Sebab poster ni berkenaan apa? Mesej utama dekat situ. Betul. Itulah sebenarnya tajuk poster kita. Jadi bila tajuk poster, kita kena bagi penekanan pada tajuk poster. Lepas orang nampak gambar, kita nak orang nampak tajuk. Apa benda yang kita nak sampaikan? Package apa yang kita jual? Produk apa yang kita jual? Jadi bila kita nak tentukan size text ni, kita tengok susunan hierarki. Maksudnya kita yang bawa mata customer tu tunjuk. Maksudnya kita yang bawa arah mata dia tengok ni dulu. Kemudian tengok yang ni. Kemudian tengok yang ni. Jadi dengan cara penyusunan hierarki itu tadi, kita susun size text kita. Okay? So sekarang ni untuk text package umrah ni, Kak Lin adjust lah bagi dia punya text tu nampak besar. Katalah Kak Lin ambil dalam 46 pun okey. 46. Ataupun ni kita bagi dia align sama kat tengah ni. Boleh? Alright. So kita bagi align kat tengah ni. So nampaklah macam kita jaga kita punya alignment. Okay, sekarang kita dah siap kita punya package umrah. Sekejap. Kak Lina mute all sekejap. Okay. Alright. Sorry, tadi mungkin ada gerakan peserta kita tak sedar on mic kan. Okay, so sekarang kita dah dapat dah kita punya tajuk utama package umrah. Okay. So kalau kat sini tengok 46.3, okey lah. Kak Lim buat tadi dalam 46. Okay. Kemudian kita ada teks yang kedua, 12 hari 10 malam. Okay, apa yang kita buat? Kita copy je, duplicate. Kak Lim tunjuk sekali lagi. Tekan pada teks tadi, duplicate je. Kemudian tulis je. Kita type 12 hari 10 malam. Tapi yang ni, adakah kita nak kena buat dia jadi besar? Adakah kita nak nampak dia terlalu besar? Tak kan? Kita lepas orang tengok package umrah tu, automatik orang akan nampak 12 hari 10 malam ni. Automatik orang akan nampak di situ. Okey, orang akan nampak di situ. So, okay. Apa yang kita buat? Kita kecilkan kita punya teks. Dalam poster macam ni perlu ada bleed line ke? Okey, print bleed tu kalau kita nak print bleed dekat kalau kata kita nak hantar dekat untuk printing kan, kita nak buat flyers ke apakah, kita on lah. Kita boleh on sebab yang ini adalah poster package untuk kita upload di social media. So tak perlulah. Kalau kita buat flyers, kita nak hantar printing, yes, you kena on print bleed. Nanti kita akan belajar print bleed tu dalam flyers, tajuk flyers Alright. So untuk 12 hari 10 malam ni kita tak perlu terlalu besar. 24 cukuplah 24 dalam 24. Okay. So tak payah boldkan dia. So kita gerakkan bagi dia sama tengah dengan kita punya tajuk. Okay. Alright. Sekarang kita nak buat kita punya text box ni. Text box pula shape ni. Shape untuk harga ni. Untuk harga ni kan. Okay. Latar belakang dia sebenarnya kita menggunakan shape sahaja. Kita tekan R pada keyboard ataupun kita cari pada elemen. Kita cari pada elemen. Tekan je shape yang ini. Okay. Kemudian kita resize lah. Make sure bila kita nak buat apa-apa, kita jaga kita punya alignment. Right? Okay. So, kalau tengok, nanti kita nak buat box satu yang lagi besar. Jadi, box ni tak bolehlah terlalu besar. Nanti jadi tak cantik. Kita kena kecilkan sikit. Okay. So, kita kecilkan sikit supaya dia ada ruang lah kat tepi ni. So, nampak tak? Bila Kak Ling gerak, dia ada line tengah ni. Dia ada line tengah ni kan. So, dekat sini,
Kita placekan dia dekat sini. Lebih kurang tengah dengan kita punya teks ni. Okay. Kemudian kita buat apa? Kita punya gradient. Katalah kali ni Kak Lin nak buat gradient yang lebih gelap. Apa yang Kak Lin buat? Mula-mula Kak Lin keluarkan dulu gradient yang Kak Lin nak. Contohlah Kak Lin nak guna gradient yang ni. Gelap sikit. So kita tekanlah. Kita search dulu. Sekejap Kita search kat sini dulu. Gold background. Carilah. Kak Lin filterkan yang free. Kalau yang pro boleh ambil je yang pro. Tak kisah. Okay. So kita filter. Mana yang kita nak tiru color dia. Katalah Kak Lin nak tiru color yang ini. So kita keluarkan dulu gold background tu supaya kita nak tiru color dia. Tekan pada shape tadi. Tekan color. Kak Lin ajar gradient. Malam ni Kak Lin nak ajar gradient banyak. Sebab masih ramai lagi yang tak pandai nak buat gradient. Okay, kemudian tekan yang setting ni. Ambil gradient. Lepas ambil gradient, dia akan automatic keluar dua color kan. So, klik color yang pertama. Tekan ni. Nampak yang macam ada drop ni kan. Pick a color. Tekan yang ni. Kemudian, kita bawa dia ke color yang kita nak copy. Contoh, color yang ni. Kita nak copy yang ni kan. Tekan dia. So, color tu akan berubah ikut yang kita copy tadi. Kemudian, tekan color yang kedua. Tekan pick a color ni. Kemudian copy color yang cerah sikit. Kan yang tak terang sangat kan. So yang lebih cerah, tone yang lebih cerah. So tekan. Okey, kemudian kita tekan sekali lagi. Kita tambah dulu color. Sebab kita nak buat 3 color kan. So tambah satu lagi color. Tekan color yang ketiga ni, tekan pick a color, tekan color yang ketiga yang kita nak tiru. So dia jadi macam ni. Lepas dah selesai kita tiru tu, kita boleh delete tadi. Sekarang ni, kalau tengok yang ni, gradient dia kita tukar style yang lain. Tekan balik pada element, tekan pada color, tekan pada setting tadi. Pilih style yang kedua. Pilih style yang ni. Kalau lah kata kita nak tukar, Kak Lin, saya macam nak jadi bronze sikit. Macam mana Kak Lin? So macam mana kita nak buat? Kita boleh guna yang bronze punya. Ini Kak Lin tunjuk gold kan? So carilah bronze pula. Kalau silver, cari silver. Lepas tu kita copy je lah macam biasa. Okay? Sebab selalunya Kak Lin tunjuk gold kan. Dia kata, kalau bronze macam mana? Sama je cara dia. Cari je bronze background. Kemudian kita copy color dia. Okay. Kemudian, kalau perasan dekat sini, dia ada border dan dia punya curve tu, dia melengkung kan. So, apa yang kita buat? Kita adjust dia punya corner rounding. Dia punya corner rounding dekat sini, kita buat corner rounding dia dalam 6. Saya tengok. Belum besar lagi. So, okey lah macam ni. Katalah kita puas hati dengan 25. Ambil 25. Kalau rasa macam tak puas hati, nak lagi nampak lagi curve, so kita boleh buat, kita adjust lagi dia punya curve tu. Okay. Ikut kesesuaian dalam design kita. Kak Lin tak suka yang buat part segi sebab bila nampak dalam design dia macam nampak rigid. Kak Lin lebih suka kalau dia ada curve sikit. Alright. Okay, so sekarang ni kita dah dapat dah kita punya shape yang kita nak. Apa yang kita buat sekarang ni, kita onkan dia punya border. Sebab sekarang ni kalau tengok ni dia ada border ni kan. Ada border putih ni. Kan? So apa yang kita buat, kita tekan border, ambil border, tekan border yang sebelah dia tu, adjust dia punya border weight dekat sini. Ni border weight ni bila kita gerak, dia akan lagi tebal lah. Kan lagi banyak dia punya, lagi besar nombor lagi tebal. Jadi dekat dalam ni kita tak nak buat besar, kita ambil 6 sahaja. Okay. Lepas kita dah adjust kita punya border punya ketebalan tu, kita nak ubah border color. Tekan pada border color, tekan warna putih. Kita buat warna putih. Okay, so sampai sini dah kan? So, kita besarkan sikit sebab lagi nak tulis harga kan? So untuk harga ni,
Kak Lin copy je lah harga bermula ni Inter 21.3. Okey, Inter 21.3. Kak Lin copy je masuk Kemudian RM Inter 17.1. Sebab nak buat teks ni tadi Kak Lin dah tunjuk kan. Kemudian kita ambil harga dia 6590, ada star ni saiz 41.6. Okay, so kita copy je lah. Nak cepatkan kita punya design. Okay. Untuk kita jaga kita punya alignment ni, okay, kalau macam Kak Lin akan besarkan sikit lah. Kalau kata Kak Lin tak nak besarkan, apa yang Kak Lin buat, sama ada Kak Lin akan main dekat spacing. Kak Lin main kat spacing. Sebab Kak Lin suka bagi dia sama align dengan Kak Lin punya perkataan. Right? So sama ada kita nak besarkan sikit ataupun kita main dekat dia punya spacing. Bila kita nak main dia punya spacing, kita tarik ni lah bagi dia lebih sikit. Kan? Kita ambil lah data spacing. Kalau kita dah puas hati dengan cara kita tadi pun okey. Sebab yang ni pun dah lawa sebenarnya. Ni pun dah lawa. Sebab align dia dengan RM. Ni pun dah okey. Okay? Kalau kata kita nak kecilkan harga bagi align dengan yang ni, okey. Tapi bagi Kak Lin yang ni dah lawa dah. Alright? So, sampai sini boleh dapat ke? Okay, sekarang ni Kak Lin nak tunjuk macam mana kita nak bagi semua benda ni center dengan kita punya shape. Okay, klik pada teks yang pertama, tekan shift pada keyboard, klik pada RM, klik pada harga 6590 ni. Klik. Okay, kemudian kita tarik sikit. Nampak tak? Dia dah. Nampak tak? Dia ada bersilang tu. Okay, bila dia bersilang macam ni maksudnya dah sama dah dengan kita punya shape. Sama tengah supaya dia balance kiri kanan atas bawah. Okay. Kita tekan sekali. Sama ada korang nak groupkan pun boleh. Tekan satu, tekan shift, tekan ni. Tekan elemen yang ketiga ni, tekan group. Pun boleh. Okay, tekan group lepas tu susun lah. Kan? Macam ni. So dia dah sama tengah dengan kita punya shape. Okay, kalau perasan dekat bawah ni ada bayang-bayang kan. So apa yang kita buat? Okay, sama kita just duplicate dulu. Apa yang Kak Lin duplicate ni? Ni, kita duplicate yang ini kan. Tekan ni. Tekan duplicate. Sekarang ni kita nak ubah. Kita tak nak ada border. Tekan, tutuplah dia punya border. Sekarang ni color kita nak pilih hitam. Kita kurangkan transparency. Kita buat macam dia punya shadow sikit. Tapi boleh guna teknik shadow yang sebelum ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright. Ni tak nampak lah sebab kita tak buat lagi shape yang belakang dia kan. Tapi sekarang ni kita nak dia ke belakang tanda harga tadi. Jadi kita tekan send backward. Ni ada shortcut dia. Okay. Send backward. Okay. Dia dah ke belakang terus dah. Okay tak? Okay. Okay, nak tengok, kita tengok susunan kat layer tu. Betul lah, dia dah ada di belakang ni. Alright. So sekarang ni, apa yang kita nak buat? Kita nak buat yang ni pula. Kita nak buat yang ni. Yang ni dia punya info package tu. Okay, so apa yang kita buat? Kita copy je. Kita punya shape tadi, yang harga tadi kan. Kita copy je, duplicate. Lepas tu, kita besarkan, bagi dia align. Bagi dia align dengan teks. Nampak? Nampak? Kak Lin bagi dia align dengan teks. Tarik dia ke bawah sikit. Kemudian, kita tukar dia jadi warna putih. Ni, dia punya warna, sorry. Tekan pada warna dia. Color, tukar jadi warna putih. Kemudian dia punya border kita tukar jadi warna gold. Kita ambil lah gold yang cerah sikit ke kan. So border dia kita tukar jadi warna gold. Kemudian tekan right click, tekan layer, show layers. Kita tarik ni yang tadi yang kita buat ni, kita letak dia di bawah bayang tadi. So tadi ni bayang kita kan, tak berapa nak nampak, kita ambil bagi dia naik balik. So nampaklah macam ada bayang-bayang sikit kan.
Tu cara untuk buat shadow ataupun boleh guna teknik yang Kak Lin ajar dalam kelas sebelum. Alright. Kita dah ada dah kita punya shape untuk keterangan keterangan kita punya package lah. Right? Okay, so yang ni Kak Lin copy dia punya tajuk dulu. Okay, Kak Lin ungroup dulu. Okay. Kita masukkan dia punya tajuk. Okay, copy dia punya tajuk. Okay, masuk sini. Okay, sekarang ni Kak Lin nak tunjuk macam mana kita nak buat ni yang ada bulat-bulat ni kan. So apa yang kita buat? Okay, kita duplicate dulu. Duplicate. Kemudian kita letak sikit dia ke bawah. Kita tak nak dia bold. Tengok kalau tulisan kat sini dia tak bold pun kan. Jadi kita off kan. Kita tekan, kita off dia punya bold. Jadi dia dah jadi satu font yang biasa. Kan. So kita alignkan dia ke kiri. Kenapa kita align ke kiri? Kak Lin nak tanya. Kenapa kita align ke kiri? Kenapa kita tak align ke kanan? Kenapa kita align ke kiri? Kita ikut pergerakan mata sebab kita baca daripada kiri ke kanan. Jadi senang bila kita align ke kiri, orang lagi cepat baca dan faham mesej kita. Lagi cepat mata tu scan. Sebab tu kita align ke kiri. Okey. Kemudian Kak Lin copy dah ni. Kak Lin copy dulu yang ni. Tiket pergi balik. Tiket pergi dan balik ni kan. Okey. Tiket pergi dan balik. Okey, macam mana kita nak buat bagi ada bulat ni? So, apa yang kita buat? Tekan pada teks ni, tekan ni. Nampak tak? List ni kan? Tekan. So, dia keluar yang ni. Kalau kata kita nak tukar kepada numbering, tekan sekali lagi dia jadi number. Kalau kita nak tukar jadi list balik, tekan sekali lagi dia jadi kosong, kita tekan sekali lagi jadi list. Okey So untuk masukkan point yang kedua, kita tekan enter je. Automatic dia akan ada dah dia punya bullet tu. Boleh faham tak? Okey, boleh faham So yang ni semua Kak Lin copy je lah sebab Kak Lin dah tunjuk dah cara buat. So Kak Lin copy sahaja. Okey. Right. Kita adjust lah teks dia bagi masuk dalam kita punya box ni. Bagi adjust, bagi cantik kedudukan dia. Okay. Besar sikit. Janji boleh baca. Alright. Yang penting semua benda yang kita letak atas kita punya poster package ni boleh dibaca. Okay. Alright. So kita dah ada kita punya info. Okay. Kemudian apa yang kita nak buat? Kita nak buat yang belah sini pula. Okay. Macam mana kita nak buat kita punya gambar-gambar ni? Inilah package offer yang ada dekat dalam package kita. Tawaran yang ada dalam package kita. Okay. Kita boleh juga bubuh dekat sini kalau kata kita jual produk. Mungkin kita boleh bubuh apa kebaikan dekat sini. Ataupun apa free gift yang kita bagi. Macam tu contoh. Okay, untuk buat ring yang bulat tu, okay, mula-mula kita nak tengok kedudukan. Katalah kita nak tiru kedudukan poster rujukan. So dia dekat sini, kita nak tengok dia besar mana. Kita ukur dia dekat tepi ni. Kita tarik satu lagi, grid line ni, letak dekat tepi satu lagi. Jadi kita dah tahu dah. Besar dia memenuhi kawasan ni sahaja. Okay, dekat sini, Puan Marina menggunakan shape. So kita tekan C pada kita punya keyboard. Keluar bulat. Carilah dekat, kalau menggunakan phone, cari dekat elemen, under shape, cari dekat shape, tekan yang bulat. Okay, kemudian kita boleh tukar color dia. Jadi gradient gold yang mana salah satu yang kita dah buat tadi. Katalah kita nak pilih yang ini pun boleh. Kita nak pilih style yang lain sikit pun boleh. Okay, kita boleh ubah style dia. Okay. So katalah kita nak yang ni. Okay, kita kecilkan. Okay, tadi kita dah ada dekat kita punya grid line kan. So apa yang kita buat? Kita masukkan, Kak Lin besarkan sikit supaya nampak. So kita masukkan, adjust bagi dia masuk dekat dalam kita punya grid tadi. So kita dah tahu dah. Dekat sini inilah besar dia. Okay, so bila kita dah ada dah satu, tak payah dah. Kita dah boleh tutup kita punya
grid line ni. Tarik je keluar. Nak tutup tu tarik je keluar. Okay, ataupun nak off ruler terus pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kemudian, apa yang kita buat? Kita nak masukkan gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama ni, macam mana gambar 4 segi ni? Gambar asal dia yang ni, 4 segi. Macam mana kita nak jadikan dia bulat? Caranya adalah kita masukkan dia di dalam frame bentuk bulat. Itulah cara kita nak macam ala-ala kita crop lah kononnya kan. Kita nak crop gambar tu jadi bulat. Kita nak crop gambar tu jadi love. Macam tu. Kita menggunakan frame. Okay, kita start je frame kat sini. Ada keluar frame, tekan je see all, ambil frame yang bulat. Okay, ambil frame yang bulat, letak dulu frame dekat sini. Kemudian pergi kepada senarai elemen tadi. Gambar yang kita guna tadi. Gambar yang kita dah bagi tadi, yang bekalkan tadi. Tekan copy. Kita tekan copy, kita paste dekat kita punya design. Control paste. Control V ataupun right click tekan paste. Ataupun ini shortcut dia. Control V. Kemudian kita tarik gambar tadi masuk dekat dalam kita punya frame. Macam ni. Okay. Nampak? So kita boleh adjust besar gambar tu tadi. Okay. First kita adjust dulu kita punya frame ni bagi Kak Lin besarkan sikit. Baik korang nampak. Okay, kita adjust bentuk kita punya size frame tu bagi macam dia size dia kecil sikit daripada shape yang mula-mula tadi. Shape yang kita buat gradient gold tadi. Sebab apa? Kita bagi kecil supaya yang kita nampak tu jadi macam border dia lah. Kan? Okay. Macam mana kita nak resize gambar dekat dalam ni? Kita boleh resize gambar dengan tekan 2 kali dekat gambar. Bila kita tekan 2 kali, dia akan naik jadi macam ni. Kita boleh tarik dia jadi macam ni. Kita boleh resize supaya macam orang nampak lah. Tu train. Kan? Contoh. So, dia jadilah macam ni. Right? Setelah kita nak ke sana sikit. Kan? Okay. So, dah boleh nampak dah bentuk train. Okay. Kemudian, apa yang kita nak tulis? Percuma tiket monorail ni. Okay. Tadi nak tunjuk macam mana, okay, katalah kita dah ada satu teks kat sini, kita duplicate je. Kita duplicate, senang. Okay. Kita align ke kiri. Yang ni align ke kanan. Yang ni kenapa kita align ke kanan? Sebab kita punya susunan nanti, gambar ni belah kanan. Jadi kita tak nak nanti nampak dia punya space antara shape kita tu dengan kita punya teks tu nampak tak balance kan. Jadi kita align dia ke kanan. Kita ubah alignment dia ke kanan. Ikut. Nanti Kak Lin tunjuk kenapa kita align ke kanan. Sekarang ni kita dah ada satu perkataan ni. Kita punya teks. Kita type percuma. Kemudian Kak Lin copy lah dulu Kak Lin copy dulu. Semua ni. Kak Lin tulis kat sini. Kak Lin tunjuk kat sini. Macam mana kita nak tukar certain teks sahaja jadi kecil. Okay. So, kita dah ada teks macam ni. Okay, sekarang ni kalau perasan tadi, percuma ni je yang besar. Kan? Percuma ni besar dan dia bold. So, kita highlight. Kita highlight percuma ni. Kita boldkan dia. Kemudian, yang lain ni kecil kan? So, kita highlight lah daripada tiket monorail Mekah ni sampai two-way ni. Kita kecilkan size dia kat sini. Okay. So, kita highlight yang mana kita nak ubah sahaja. Okay. Sebab ada lagi yang masih tak berapa pandai nak adjust font punya size. Kalau kata kita tak nak adjust semua, macam mana nak buat kan? Ada setengah orang, dia pergi klik yang ni je, lepas tu dia adjust. Memang semua akan berubah. Kalau kata kita nak ubah certain font sahaja, kita highlight font yang kita nak ubah saja. Teks yang kita nak ubah sahaja size dia atau warna dia. Contoh, kalau Kak Lin nak ubah dia jadi warna lain. Contohlah, percuma ni Kak Lin nak jadikan dia warna kuning. Contoh, Kak Lin highlight percuma. Kak Lin tekan color. Kak Lin tekan warna kuning. Contoh. Okay, so dia tukar yang tu sahaja. Okay, faham Alright. So, sekarang ni, kita dah ada kita punya gambar. Apa yang kita buat? Okay, kita groupkan dulu yang ni bersama. Okay, contoh ni. Yang ni kita dah susunkan tadi kan? Nampak tak? Kak Lin dah susun tengah dia kan? So, kita tekan pada teks, kita tekan pada teks, tekan shift,
tekan pada shape yang belakang ni, tekan pada gambar yang depan ni, kemudian kita groupkan. Lepas kita groupkan, kita duplicate dulu. Dan kita duplicate satu lagi ke bawah. Nampak tak? Dia automatic dia susun sebab gambar dia macam ada memory sikit. Right. So kita, kalaulah kata dia susun tu tak sama. Contohlah yang ni kat sini, yang ni kat sini. Contoh kan. Dia macam tak sama. Macam mana kita nak buat? Okay. Yang penting kita tahu dulu kedudukan yang atas ni kat mana, kedudukan yang bawah ni kita nak dia berakhir dekat mana. Contohlah kata kita nak dekat sini. So apa yang kita buat lepas tu? Kita klik yang pertama, klik yang kedua, klik yang ketiga. Lepas tu kita right click, nampak tak? Space evenly ni tekan tidy up. Bila kita tekan tidy up, automatic dia akan susun bagi sama orang kata apa ni? Sama besarlah ruang dia, jarak dia sama. Okay. Alright. So sekarang ni kita dah ada kita punya gambar, kita punya tiga offer ni. Okay, tapi sekarang ni katalah Kak Lin nak besarkan sikit. Okay, Kak Lin ungroup dulu semua sebab kita nak adjust gambar pula. Ini katalah kalau kata nak besarkan size ni boleh besarkan lagi katalah kita nak besar sikit bagi orang senang nak baca. Okay. So bolehlah 12. Ni 12. Okay lah. Okay. Kemudian apa lagi yang kita nak buat? Okay, yang ni kita tukar je lah teks dia. Sewa skuter. Okay. Sewa skuter. So yang ni kita padam lah. Yang lebih tu kan. Okay. Lepas tu kita adjust bagi dia sama besar dengan gambar. Okay. Sama besar dengan gambar. Sama tengah dengan gambar. Okay. Bagi dia sama tengah dengan gambar ni. Kadang dia macam susah nak yang tu dia ikut yang tepi ni kan. Okay. Tu dia sama dah. Okay. Kemudian yang ni percuma set bagasi. Okay. So yang ni dah apa? Yang ni kita ubah percuma tu tak payah usik, kita type set bagasi. Kemudian kita bagi dia line. So macam mana kita nak ubah gambar dekat dalam ni? Kita cuma copy. Okay, ini gambar yang kedua kan? Kita tekan copy. Masuk dekat dalam kita punya design. Kemudian kita paste. Tarik je masuk dekat dalam kita punya frame tadi. Dia terus replace gambar sedia ada. Ni pula kita nak cari yang bagasi, tekan copy. Masuk dalam design. Okay, kita drag masuk dekat dalam kita punya gambar tadi. Right? Okay, so katalah ni tadi macam tak center kan. Kita double click dia, lepas tu kita adjust. Bagi dia tengah sikit. Alright. So sekarang kita dah ada kita punya tapi ni Kak Lin rasa macam kecil sangat pula. Sekejap 15.1, 27.8. Saya Kak Lin nak bagi dia besar sikit. Sebab kalau kecil sangat nanti macam tak nampak, orang nak baca pun susah kan. Okay, so kita adjust bagi dia besar. Highlight ni, Kak Lin bagi besar sikit. Kak Lin highlight set bagasi ni. Kemudian boleh type kat sini 15.1 ikut yang atas. Okay. So bila kita dah sediakan kita punya semua info ni tadi. Kemudian kita nak daftar sekarang ni. Penting bila kita dah buat satu-satu poster, tak kira lah poster apa pun, kena ada call to action, CTA. Kalau dengar orang cakap CTA tu bermaksud call to action. Call to action ni maksudnya arahan bertindak. Lepas orang tengok poster, apa yang kena buat? So macam poster ni, dia dah tengok, okay, siapa yang nak pergi haji, daftar sekarang. Faham Kena ada call to action, arahan bertindak. Rugi kalau kita dah buat poster lawa-lawa tapi tak ada call to action. Untuk call to action, kita kena highlightkan dia di dalam poster. Walaupun orang dah baca semua yang lain dulu,
dia ada dekat bawah, kita tetap kena highlight supaya orang nampak. Lepas kita baca info kat atas poster, apa kita nak audience kita buat. Apa kita nak customer kita buat. Okay. So kita kena highlight kita punya CTA. Walaupun dia berada di bawah, kita kena highlight. Okay. Untuk yang CTA tu tadi, Kak Lin, kita masukkan, kita gunakan shape sahaja. Contohlah, kita dah ada shape yang tadi kan. Kita duplicate je lah, kita bawa dia ke sini. Kemudian, kita offkan dia punya border. Kita tak nak border kan? Kita off je. Klik pada elemen tadi, klik pada border ni, tekan ni yang nampak macam palang ni kan. So, bagi dia, tak ada border. Kemudian, kita boleh resize dia, bagi dia, nampak tak? Kak Lin jaga Kak Lin punya alignment. Kak Lin jaga Kak Lin punya alignment dekat sini juga. Bagi dia sama. Kemudian kita boleh adjust dia punya corner rounding tu bagi lebih curve. Nak 100 boleh, tak mau pun boleh. Kalau kata nak buat sampai macam ni je pun okey. Kemudian apa yang kita nak buat adalah kita masukkan kita punya text. Contoh Kak Lin ambil yang ni lah, percuma ni lah contoh. Ambil yang ni lah, package termasuk ni Kak Lin duplicate je. Sebab dia dah colour hitam, tak payah dah nak tukar-tukar kan. Jadi Kak Lin type je. Daftar sekarang. Okay. Besarkan saiz ni supaya dia. Lepas tu kita besarkan saiz ni tadi dia ke bawah kan? Sebab apa? Sebab kita punya text box tu kecil. Kita nak bagi dia jadi sebaris, kita tarik bagi besar kita punya text box. Yang ni dia punya alignment center. Kemudian kita boleh besarkan sikit kita punya tulisan tu. Kita punya text tu kan? Kita punya text tu besarkan sikit. Kemudian kita susun lah. Nampak? Bila Kak Lin gerak, dia ada macam garis bersilang kan? Itu maksudnya dia dah center dengan Kak Lin punya shape. Katalah kita tak nak, kita macam besar sangat dia punya button ni kan. Kita resize balik. Okay. Alright. So katalah kita dah siap dah ni. Daftar sekarang. So nampak tak? Walaupun dia dah baca, kita tonjolkan daftar sekarang ni. CTA kita kena tonjolkan. Okay. Sekarang kita nak buat yang bawah ni pula. Yang bawah ni kita tambah shape sahaja. Tekan R. Tekan R, dia keluar kita punya rectangular ni kan. Kita letak dia kat bawah ni. Kita resize dia macam ni. Nampak ni? Yang ada garis lurus ni untuk resizekan dia. Kan? So, kita bagi, make sure kena ada jarak Jangan terlalu rapat. Make sure ada jarak. Okay. So, sekarang ni kita dah ada kita punya shape ni tadi. Kita nak ubah jadi warna putih. Kita tekan shape, kita tekan color. Kemudian kita tekan warna putih. Okay, so dia jadilah macam footer lah orang panggil kan. Macam footer dia. Okay. Alright. Okay, sekarang ni kita nak buat, nampak tak? Kita nak buat dia punya info dekat sini pula. Okay. So, macam mana kita nak buat? Untuk ikon-ikon tu, kita pergi pada apps. Ni tak ada dekat dalam kelas Ramadan, tak ada lagi tunjuk kan? So, kita pergi pada apps. Tekan pada apps. Dekat search bar ni, type iconic. Type iconic. Okay, nampak tak yang keluar yang ni? Tekan. Okay. Lepas dah sampai kat sini, kita boleh pilih nak outline saja atau nak fill. Outline ni maksudnya dia ada garis-garis luar je. Garis-garis je. Nampak tak? Dia tak ada macam penuh kat dalam. Kalau fill ni, nampak tak? Dia penuh. Dia ada bulat penuh, ada petak kan. Dia berwarna lah. Kalau outline ni macam garis luar sahaja. Jadi kita nak ambil yang fill. Kemudian kita search. Apa yang kita nak bubuh? Facebook. Search lah Facebook. Okay. Tips untuk ikon ni, kalau kata kita pilih ikon yang bulat, make sure yang seterusnya pun bulat. Contoh, Kak Lin ambil Facebook 4 segi, nanti bila Kak Lin ambil Instagram punya logo pun kena ambil yang 4 segi. Kalau sekarang Kak Lin ambil yang bulat, yang ni, contoh kan, Kak Lin ambil yang, sorry, salah pula. Tak nak yang ni lah. Nak yang ni. Contohlah, Kak Lin ambil yang ni. Lambat sikit.
Kita nak tukar dia jadi warna biru. Kita tengok kod biru ni kod apa. Sekejap kod biru ni yang ni. 52A0 0DA. Start Kak Lin bubuh dekat ruang chat. Copy. Okay. So kata dalam poster atas ni inilah kod dia lah. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak tukar warna ikon yang kita dah letak, kita ambil tadi. So kita tekan pada ikon tadi, kita tekan color, kita katalah tak ada color tu kat sini kan. Kita try search kat sini. Letak dekat sini, dia terus keluar. Tu salah satu cara. Kan? So kita boleh letak dekat bawah ni dulu. Kemudian apa lagi ikon yang ada? Instagram. So kita pergi pada ikonik tadi. Mana tadi? Apps kita. Ni. Okay, ni ikonik tadi kan. So kita search Instagram. So Instagram pun kita ambil yang bulat. Jangan ambil 4 segi. Kita kena bagi dia konsisten. Baru cantik. Okay. Letak dulu ikon ni kat sini. Kan kita ubah warna. Okay. Kemudian apa lagi kita nak cari? Kita ada ikon website. Ambil yang ni lah. Web lah kot. Web ke? Letak. Katalah kita ambil yang ni. Web. Ataupun kalau kita nak ambil pada elemen pun boleh. Katalah Kak Lin nak ambil daripada ikon je senang. Kak Lin ambil web. So, dia dah keluar. Tapi web ni tak boleh tukar warna pula kan. Kalau tak boleh tukar warna, kita boleh guna dual tone nanti. Ataupun paling senang kita pergi cari dekat elemen. Okay. Kalau kita malas nak guna dual tone, katalah yang ni tak boleh keluar warna. Sebab ada setengah yang keluar warna. Boleh tukar warna. Ada setengah yang macam ni. Dia tak boleh tukar warna. Tapi kita boleh ubah warna guna dual tone. Tapi web ni ada je dekat elemen, nanti kita ambil dekat elemen senang. Kemudian kita ambil, katalah WhatsApp. Okay, kita ambil yang fill kan. So kita ambil yang bulat. Ambil yang ni. Kan, ambil yang ni. Okay, so yang ini. Okay, so kita letak dulu. Lepas tu kita resize dulu. Kita resize dia dulu. Nampak? Nampak dia punya garis pink tu kan? So maksudnya dia dah samalah, kita resize dulu supaya nanti senang bila kita nak adjust. Okay, sekarang ni kita letak dulu dekat tepi ni lah. Okay. Sekarang ni kita nak cari satu lagi ikon website. Dekat sini. Okay, ambil pada grafik. Ni yang kita ambil yang free. Dekat free pun ada banyak. So kita boleh ambil yang sama ada ambil yang ni ataupun yang ni. Dua-dua boleh. Okay, katalah kita ambil yang ni. Okay, kita ambil yang ni. Kita adjust dulu bagi dia sama besar. Okey, sekarang dia dah sama besar dah. Okey, sekarang ni kita nak ubah warna kan. So, apa yang kita nak buat, kita tekan copy style. Kita tekan je dekat tempat mana yang kita nak ubah. Kak Lin tunjuk sekali lagi. Copy, tekan pada elemen yang kita nak copy warna dia tu. Copy style. Lepas tu, kita tekan pada elemen yang kita nak ubah warna dia macam tu juga. Faham tak? Boleh faham? Tekan copy style, tekan je. Sama ada kita nak right click ataupun kita tekan kat sini pun boleh. Contoh Kak Lin tunjuk sekali lagi. Bila Kak Lin tekan elemen ni, dia ada copy style kat sini juga. Tekan copy style, tekan dekat sini. So, semuanya dah berubah menjadi warna biru. Okey, untuk umrah haji travel ni, Kak Lin copy je sebab dah tahu dah cara masukkan teks kan. So kita adjust dulu ikon ni. Bagi rapat sikit. Kemudian kita adjust bagi dia sama tengah dengan kita punya ikon. Katalah kita nak besarkan sikit pun boleh. Okey. Kemudian kat sini pula. Okey, untuk yang ni kita bagilah dia punya jarak tu sama. Okey. Kita bagi dia balance. Okay, ini pun sama. Kita letak dekat sini. Nampak tak? Bila Kak Lin gerak, dia ada nilai yang 11 tu kan.
Bermaksud antara ikon Instagram dengan Umrah Haji Travel tu sama balance dia dengan ikon website dan teks Umrah Haji Travel yang ni. So macam itulah kita nak tentukan dia punya sama balance. Okay, kemudian kita copy je lah nombor telefon. Untuk saiz ni Kak Lin guna 19.2. Tapi dia bukanlah kata kena ketetapan yang sama. Kena ikut pada design kita lah. Space dia ada banyak mana. Kan? Yang penting, okay, sekarang ni tengok ni Kak Lin kena bagi rapat sikit sebab kalau korang perasan, yang ni dia betul-betul segi empat sama. Yang ni dia macam ada ruang lebih kan. Jadi kita kena bagi dia rapat sikit. Kalau tak dia nampak macam dia ni besar sangat. Kita tak boleh ikut angka yang tadi. So sekarang ni kita nak bagi dia align ke sini. Jadi kita tekan yang pertama. Tekan shift. Kita tekan ikon WhatsApp. Kita tekan ikon WhatsApp. Tekan shift. Tekan nombor telefon. Kemudian grupkan. Kita grupkan, nampak tak? Dia akan, kita boleh gerak, dia naik garis yang kat tepi tu. Itu bermaksud dia dah align. Kita kena make sure semua benda yang kita susun dekat bawah ni align dengan benda-benda yang dekat atas. Okay? So, dah siap dah kita punya poster. Dah siap dah kita punya poster. So, Kak Lin nak tanya, ada sesiapa yang siap sama dengan Kak Lin tak? Ada sesiapa yang siap sama dengan Kak Lin tak? Ada siapa yang siap sama? Saya, ketua pengawas siap. Dekat Facebook Kak Lin nak tengok. Nur Azman, Atira, Nabila. So kalau kata ada yang boleh siap sama dengan Kak Lin, maksudnya Kak Lin ajar tak laju sangat lah kan? Maksudnya boleh ikut kan? Ramai yang dapat buat. Okay. Dekat Facebook Kak Lin tengok ada yang cakap almost. Kiki cakap almost. Macam nyonek je lagi. Tak apa, nanti boleh habiskan. Jadi sekarang ni Kak Lin harap korang faham macam mana susunan untuk poster package. Kak Lin nak tunjuk daripada poster tadi Kak Lin ada cakap tadi kan. Kak Lin nak tunjuk macam mana daripada poster asal Kak Lin yang mas tadi tu, macam mana peserta-peserta olah menjadi poster yang macam lain sikit dia punya layout. Jom Kak Lin tunjuk. Okay. Ni adalah poster yang asal yang Kak Lin tunjuk dekat dalam kelas hari tu kan. Sekarang ni Kak Lin nak tunjuk macam mana peserta-peserta kita olah menjadi layout yang lain sikit. Poster pertama ni daripada Farahana. Kak Lin tahu Farah ada kan? Yang ni alumni, ini poster ni dihasilkan masa kelas 40 hari batch kedua. Poster yang kedua daripada Umi Aziz. Umi Aziz ada tak? Ada join kelas Ramadan tak? Okay. Ini alumni kelas 40 hari batch ketiga. Cantik tak? Nampak tak? Kreatif kan? Daripada satu rujukan tu tadi, kita boleh olah menjadi layout dia yang lain. Tapi sebenarnya benda dia sama. Kita ada gambar asal, kita ada border, kita ada macam dua part. Dalam satu poster tu dia ada dua part. Satu gambar, bahagian bawah ni offer info kita. Offer harga, contact number. Sama juga macam ni. Info pasal package kita kan. Lepas tu apa yang ditawarkan dalam package kita. Kemudian dekat bawah ni info macam mana nak contact kita, social media kan. Okay, so nampak tak ada CTA. Hubungi segera. Ni pun ada CTA. Booking slot now. Okay, sama juga yang ni daripada Norafida Abdullah. Ada kan? Ada dalam kelas kan? Mana dia? Duduk kat Facebook ke dekat Zoom? Okay. Ini poster ni dihasilkan masa kelas 40 hari batch yang ketiga. Orangnya dah menjelma. Jadi, Kak Lin, kenapa Kak Lin tunjuk yang ni untuk kelas malam ni? Kak Lin nak bagi idea sebenarnya daripada poster yang asal yang Kak Lin tunjuk tadi ni, kan? Poster asal yang Kak Lin tunjuk tadi tu,
macam mana peserta boleh olah menjadi package-package yang lain dan layout pun lain sikit. Tapi konsep dia sama. Konsep dia ada gambar utama. Nampak tak? Gambar utama, ada border. Lepas tu ada bahagian kedua yang kita letak info, tajuk, offer, CTA, harga. Okay, Kak Lin nak macam tu. Perlu ingat, poster package ni tak sama macam flyers. Ini Kak Lin nak tekankan awal-awal sebab ada orang yang salah. Masa dia design poster package ni, terlalu banyak teks dekat bawah ni. Kalau banyak sangat teks, itu adalah flyers. Dia bukan poster package. Dia tak sesuai untuk menjadi poster package. Okay? So, dia tak banyak teks. Dia cuma ada teks penting sahaja. Tak ada ayat-ayat panjang-panjang. Okay, boleh faham sebab Kak Lin takut nanti bila pergi buka dekat Pinterest, cari pasal contoh travel lah. Package travel. Kan? Tapi yang cari tu sebenarnya flyers. Kan? So, tiru sebiji macam tu. So, jadi kita kena hati-hati. Poster package ni dia bukan banyak teks. Dia tak terlalu banyak teks yang kita kena baca merenyut-renyut. Betul. Memang ada yang keliru poster package dengan flyers. Sebab tu malam ni Kak Lin tunjuk siap-siap. Walaupun diolah, tapi tengok. Tak ada pun ayat panjang-panjang. Okay? Semuanya ayat pendek-pendek sahaja. Benda yang nak di-explainkan tu semua pendek-pendek sahaja. Okay? So, seperti biasa, lepas kelas, Kak Lin akan create satu ruang untuk peserta yang nak share design hasil daripada kelas malam ni. Boleh share dekat ruang yang Kak Lin akan create nanti. Puan Rohani, apa beza poster package dan flyers tadi? Termis pula. Kak Lin ulang sekali lagi. Poster package dia tak banyak teks. Dia tak banyak teks. Dia cuma ada benda-benda penting sahaja. Jangan letak terlalu banyak teks. Package ini mengandungi macam kita dapat brosur untuk package takaful. Kan ada banyak manfaat package takaful. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham tak? Itu macam brosur, macam flyers. Itu tak apa. Untuk poster package, kita jangan ada terlalu banyak teks. Okay? Alright. Macam mana nak tahu font tulisan tu sesuai ke tidak? Okay, Nur Aisyah, untuk tahu font tu sesuai ke tak, paling senang, adakah dia mudah dibaca? Okay, adakah dia mudah dibaca? Kalau daripada jauh, kita dah design, kita tengok daripada jauh. Kalau susah nak baca, tukar font lain. Nak selamat, guna Popin atau Inter. Nak tak satu tips? Macam mana peserta boleh dapat gabungan-gabungan font lagi dekat dalam Canva. Kak Lin tunjuk sikit lah minta maaf Cikgu Popo. Kan? Kita tunjuk sikit Okay, contoh Kak Lin tunjuk yang ni Kak Lin tunjuk untuk sekarang ni screen masih berada di situ Sekejap, Kak Lin share semula. Nampak kan? Poster package ni. Macam mana kita nak tahu, okay, font mana yang lawa, font mana tak lawa. Okay, contoh, kita pergi kat home ni, kan? Kita type je dekat sini. Contoh, travel. Okay, travel. Tengok dekat Canva template ni. Okay, tapi jangan tiru sebiji sebab Canva template ni banyak yang tak lawa sebenarnya. Okay, tapi kita boleh ambil lah contoh yang ni. Okay, contoh. Kita boleh tengok font apa yang diguna. Tapi yang ni yang pro lah. Kalau yang pro boleh lah buka. Boleh lah tengok kan. Boleh lah tengok font-font apa semua. Boleh buka rasanya kot. Kan. Tekan customize this template. Lepas tu tengok font apa yang dia guna. Contohlah. Macam Kak Lin cara paling cepat. Kak Lin suka buat macam ni. Buat je. Kak Lin create design. Buat create design kan. Contoh Instagram post. Ni contoh Kak Lin tunjuk. Lepas tu Kak Lin akan search dekat design ni, travel. Contoh travel. So, katalah yang ni. Nampak macam lawa. Okay, kita filter. Sini tak boleh filter free. Design tak boleh, lupa. Okay, katalah yang ni. Okay, so dekat sini kita boleh tengok font apa yang dia guna. Font ni, font apa, font ni, font apa. So, daripada situ kita dapat idea untuk font yang sesuai. Tapi kalau macam ni janganlah. Macam cacing kerawit ni jangan. Ni tak sesuai. Okay. So, boleh dapat idea tak? Okay.
So kalau kata kita nak ambil package wedding, kita type wedding. Tengoklah package wedding, apa elemen-elemen, apa dia punya font macam mana yang dia buat. Okay. Tapi jangan ambil yang cacing kerawit ni, tak sesuai. Itu untuk macam invitation ke apa, tak apalah. Tapi untuk poster, tak sesuai. Macam ni, tekan wedding package. Nampak tak? Font dia lain sikit. Dia memang macam ada tema wedding. So boleh pakai the season. Ni dia pakai apa? Canva Sense. Okay, dapat idea? Di Facebook dan juga di Zoom. Dapat idea tak? Dapat idea, cuba type 1. Ke blur lagi? 1. Okay. So macam itulah cara cepat kita nak cari gabungan-gabungan font. Sebab kita bukan master semua font yang ada dekat dalam Canva kan. Ni salah satu cara cepat kita nak buat. Contoh untuk food, kita type je food. So kita tengok food. Dekat sini ada. So dia tengok dia guna font apa kan. Tapi untuk poster package ni kalau boleh kita, bukan kalau boleh lah. Memang kita kena cari yang senang nak baca. Jangan yang macam cacing kerawit. Jangan yang terlalu nampak macam apa yang kaligrafi yang macam sengit-sengit. Sebab kita nak bagi senang baca. Okay. Alright. So Kak Lin dah habis dah. Cari font je dah lama menung. Guna cara shortcut yang shortcut pula kan. Guna cara shortcut yang Kak Lin tunjuk tadi. Itu petanda aku kena tamatkan kelas dah ni. Cikgu Popo mesti dah menyumpah kan tu kan. Okey. So Kak Lin ucapkan terima kasih pada semua yang attend kelas malam ni. Kak Lin harap dapat tips dan teknik yang baru. Kak Lin serahkan balik kelas kita kepada Cikgu Popo. Terima kasih. Okey, terima kasih. Coach Lin, shortcut pun boleh lah. Kan? Okay, so, mak adik ni minat menong dengan cikgu. Ada lah, belum tidur lagi lah. Saya nak kena lah. Walaupun mata ni agak mengantuk lah. Tapi ku tahankan juga. Sebab tak nak lagi berjadi kejadian yang tidak sepatutnya berlaku. Okey, sebab saya mengantuk ni, cikgu ada satu lagu lah. Aku tak kira lah puasa ke tak puasa. Aku jalan juga lah. Okay, dengar lagu ni. Dengar. Kau nak sangat kan? Okay, dengar. Poster package. Kak Linda ajar. Lin jangan ketawa. Harap korang dapat belajar. Best ke tak? Silalah komen. Nak lagi tak? Silalah komen. Okay. Okay. Ini untuk mengelakkan cikgu ngantuk sebenarnya. Okay. So, cikgu harap dengan kelas malam ni, semua orang dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. So, nanti tunggu post untuk korang share design. Hujan lebat tak apa, kita bagi hujan lagi sebab esok boleh puasa dengan tenangnya. Okay. So rasanya kita sinilah sebelum cikgu melalut lagi sebab esok pun nak kerja kan. Okay, kita tamat di sini. Sebelum kita tamat, kita tutup dengan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Manas.